Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Hari ini lawatan YB Kemal, Menteri Ekonomi yang melawat ladang IPR Intan. Saya ucapkan terima kasih atas lawatan Yang Berhormat Menteri dan juga pihak Kementerian Ekonomi yang merupakan satu pengiktirafan kepada apa yang telah pun diusahakan oleh LPP selama ini, di mana bermula dengan ladang satelit, kemudian berpindah kepada COE Center of Excellence, dan kemudian hari ini diambil model daripada ladang satelit asal itulah dibawa kepada sebagai ladang IPR Intan. Saya ucapkan terima kasih kepada kerajaan, khususnya kepada Kementerian Ekonomi yang memperakui pengiktirafan yang diberikan kepada pegawai-pegawai LPP yang telah mencetuskan idea untuk melahirkan ladang satelit yang hari ini yang terbentang di Putrajaya ini adalah merupakan hasil usaha pemikiran pegawai di peringkat Lembaga Pertubuhan Peladang. Tahniah kepada pegawai Lembaga Pertubuhan Peladang atas pengiktirafan daripada Kementerian Ekonomi. Kalau Kementerian Ekonomi ni kita tengok agenda untuk membasmi kemiskinan, meningkatkan pendapatan bagi kumpulan SASA. Sementara program ini memang kita kerjasama dengan agensi yang memang pakar lah. Macam di sini adalah Lembaga Pertubuhan Peladang sendiri. Maka sebab itu dari segi bagaimana untuk kita memastikan soal petani moden ini ada ruang untuk di peringkat LPP dan juga Pertubuhan Peladang dan sebagainya ini untuk terus menarik minat.